Bagi Mirul, benda tu challenging and Mirul suka benda tu sebab dia lain daripada diri Mirul. Hello guys, what's up? Assalamualaikum semua. Hai Natalia. Hai Miro, apa khabar Miro? Hai. Baik, Alhamdulillah, sihat. Jadi Miro, mungkin Miro Ya. boleh kongsikan sedikit dengan kita. Jadi macam mana your life after pertandingan Hero Remaja tersebut? Okay, first of all, lepas mendapat gelaran juara Hero Remaja tu sendiri, life macam biasa, sama je. Cuma adalah few kami job, media yang datang. So Miro kena get used lah. Tapi Miro dah belajar benda tu untuk menyelesaikan diri depan kamera ataupun all the aspect dalam Hero Remaja tu. So bila dah keluar tu, kita dah ada bekalan yang cukup lah untuk hadap media, hadap all the job coming. So kita tinggal nak jual apa yang kita ada je. But Miro Aiman mesti Miro Aiman lah. Yelah sekarang ni macam kita tengok Miro pun dah start berlakon. Jadi macam mana your experience berlakon ke telemovie Hierarchy? Yeah, pengalaman berlakon dalam Hierarchy telemovie is a very wild journey lah. Kira best lah. Sebab first of all, Miro dapat script Hierarchy telemovie tu. Miro baca daripada awal sampai habis, go through all the characters, go through all the cast, go through all the storylines. So kita dah habis, baru Miro tahu satu watak Miro pegang. And Miro dapat pegang satu watak yang Miro rasa jauh daripada diri Miro. And dia sangat mencabar dan adventure. Dia macam emotional punya experience lah. Sebab dia seorang yang Miro memegang watak seorang gelandangan yang telah dijaga oleh seorang bekas penagih dadah sejak umur 4 tahun. So dia agak chaos lah sebab circle dia mestilah circle yang orang-orang macam tu, betul? So daripada 4 tahun tak pernah belajar, tak pernah sekolah, dia punya normal pun lain daripada orang yang normal kan. So dia ada chaos sikit. So bagi Mirul, benda tu challenging and Mirul suka benda tu sebab dia lain daripada diri Mirul. Kalau kita lihat sekarang ni sebenarnya Miro tak dapat dinafikan ada yang sangat happy Miro menjadi juara, ada pula yang tak happy. Ada pula yang kata kononnya Miro tak mencapai standard lah, followers kurang lah. Jadi apa komen Mirul? Bagi Mirul, Mirul dah bagi yang terbaik. Mirul dah jual apa yang Mirul ada. Mirul dah bagi, orang kata apa, keluarkan segala apa yang Mirul ada setiap episod. Sebab kita kena tahu Hero Remaja is a competition. So every episode kita Mirul sangat-sangatlah orang kata berperah otak, brainstorm untuk create an ideas yang boleh meletakkan diri Mirul di depan peserta yang lain. Jadi Mirul dapat proof lah in 3 episod berturut-turut Mirul menang. Alhamdulillah, rezeki tu berpihak kepada Mirul. And the final pun Alhamdulillah everything goes very easy flow punya. Mirul rasa Mirul dah berikan yang sangat terbaik dan Tuhan tu mendengar apa doa-doa Mirul, usaha Mirul selama ni. Menjadilah seorang juara. Tetapi kalau aspek-aspek yang lain seperti apa yang mereka kata tu tak kena dengan kriteria Hero Remaja, Mirul tak boleh nak buat apalah. Mirul cuba terima apa yang mereka cakap dan cuba improve diri Mirul untuk menjadi lebih baik. Okay, jadi nak sentuh sikit, sebenarnya kalau kita lihat kan konsep Hero Remaja ni selalunya orang selalu fikir kalau nak masuk pertandingan macam ni kena ada paras rupa, bakat tu of course lah, nak kena ada followers Instagram pun penting juga. Apa Mirul punya komen terhadap perkara tu? Bagi Mirul penting. Nak cakap tak penting. Sebab bagi Mirul bukan 3 benda ni. Which is benda pertama dalam hidup sebagai seorang manusia yang Mirul kena ada adalah attitude. Lepas tu barulah datang dengan attitude tu, which is personality lah. Attitude tu yang menunjukkan kita siapa. Paras rupa dia benda yang automatik dan memang kita lahir itulah paras rupa kita. Kita tak boleh ubah lah. Tapi attitude kita boleh buat. Betul tak? Kita create attitude yang baik, kita bina personality yang baik. So semua orang dalam dunia ni ada kecantikan dia masing-masing, ada kehandsomean dia orang masing-masing. Tapi macam mana nak timbulkan kita punya handsome tu, kita punya kacak tu dengan kita punya personality, attitude kita, communication kita, kematangan kita dalam kerja, quality kita dalam percakapan dan sebagainya lah. And kedua adalah skill. Sebelum masuk Hero Remaja, apa skill aku? Hero Remaja ni untuk apa? So aku boleh bercakap, okay, keluarkan, jual bakat kita, skill. Dan yang ketiga barulah knowledge. So dengan skill tak ada ilmu, kita tak boleh buat apa lah. Ilmu tu very very important lah. Sebab bagi Mirul, ada setengah orang yang rasakan ilmu tu tidak, mungkin ada yang berpendapat ilmu tu dia tak nak belajar dan sebagainya. Tapi bagi Mirul, apa pun knowledge is very important. Belajarlah sebab dengan belajar tu lah seorang tu boleh berjaya dan dapat.